Satu garis panduan rasmi mengenai jadual pengagihan dana kebajikan persekutuan bagi bulan Jun tahun 2026 kini diterbitkan untuk rujukan masyarakat. Makluman ini melibatkan jutaan penerima manfaat termasuk kelompok isi rumah berpendapatan rendah, warga emas, pesakit kronik, nelayan serta veteran angkatan tentera. Perkara ini amat penting untuk diberi perhatian segera oleh penonton sekarang bagi memastikan setiap keluarga dapat merancang perbelanjaan dengan tepat menjelang musim perayaan Hari Raya Aidiladha. Penyusunan semula jadual pengkreditan bantuan kewangan ini dilaksanakan bagi memastikan proses penyampaian habuan kewangan rakyat berjalan secara sistematik dan berfasa. Objektif utama pelaksanaan agihan berkala ini adalah untuk memberi sokongan kewangan berterusan kepada golongan sasar dalam mendepani kos sara hidup semasa. Langkah penyelarasan tarikh ini juga diambil bagi mengoptimumkan urusan transaksi perbankan nasional sekaligus mengelakkan gangguan teknikal atau kesesakan pada sistem pengkreditan berpusat. Maklumat utama yang diumumkan memperincikan pecahan kadar bayaran bagi 5 skim bantuan kerajaan yang telah disahkan untuk bulan Jun. Bantuan pertama ialah sumbangan asas rahmah atau SARA yang mengekalkan kadar agihan bulanan biasa dengan keutamaan amaun yang lebih tinggi diberikan kepada penerima dalam pangkalan data IKC. Bantuan kedua melibatkan skim budi diesel di mana amaun bantuan bagi penggunaan bulan Mei ditetapkan pada kadar RM300 dan ditambah dengan insentif pengekalan RM100 menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak RM400. Bantuan ketiga ialah skim bayaran bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat atau JKM yang merangkumi bantuan kanak-kanak antara RM150 hingga RM1,000, bantuan anak pelihara sebanyak RM250 hingga RM500, bantuan warga emas sehingga RM600, elan pekerja kurang upaya sebanyak RM450, bantuan am persekutuan antara RM100 sehingga RM350, bantuan OKU tidak berupaya bekerja sebanyak RM300, serta bantuan penjagaan OKU atau pesakit kronik terlantar bernilai RM500 sebulan. Bantuan keempat ialah bantuan sara hidup nelayan di mana nelayan laut akan menerima RM300 manakala nelayan darat menerima RM250. Bantuan kelima pula melibatkan bantuan sara hidup veteran Angkatan Tentera Malaysia atau ATM tidak berpencen berumur 60 tahun ke atas dengan kadar RM500 sebulan. Perubahan dasar utama melibatkan penundaan penuh bagi semua kategori pembayaran allowance dan pencen Pertubuhan Keselamatan Sosial atau PERKESO di mana tiada sebarang transaksi akan dilakukan oleh agensi tersebut sepanjang bulan Jun. Syarat kelayakan bagi setiap agihan adalah tertakluk kepada kategori perlindungan sosial yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pengurus. Kumpulan yang layak terdiri daripada individu yang telah pun diluluskan permohonannya dan tersenarai di dalam Sistem Data Kebajikan Persekutuan (IKASI) serta agensi kawal seliak nelayan dan veteran. Golongan yang disahkan tidak layak menerima sebarang bayaran pada bulan Jun adalah para penerima manfaat kesihatan dan persaraan PERKESO termasuk pemegang akaun pension ilat, pension penakat, allowance layanan sentiasa serta allowance sistem insurans pekerjaan atau SIP. Proses pengkreditan bagi kesemua 5 bantuan utama yang dinyatakan akan dilaksanakan secara automatik terus ke dalam akaun bank penerima tanpa memerlukan permohonan baharu. Penerima dinasihatkan untuk memantau penyata akaun bank masing-masing secara dalam talian bermula pada tarikh pengkreditan yang ditetapkan bagi setiap kategori. Bagi penerima skim bantuan JKM di negeri Kedah dan Perlis, tindakan susulan yang perlu dilakukan adalah membuat semakan akaun lebih awal kerana agihan di zon berkenaan dijangka diproses mendahului jadual pelaksanaan nasional. Bagi penerima manfaat PERKESO, anda diminta untuk tidak panik dan tidak perlu hadir ke pejabat cawangan untuk membuat aduan kerana penundaan ini melibatkan penyelarasan sistem berpusat. Kalender pengkreditan bantuan kewangan sepanjang bulan Jun 2026 disusun mengikut fasa-fasa berikut. 1 Jun 2026, tarikh permulaan bagi pembayaran bulanan sumbangan asas rahmah atau SARA. 9 Jun 2026, tarikh rasmi pengkreditan bantuan tunai subsidi budi diesel untuk bulan Mei serta tarikh permulaan bagi pembayaran berskala besar bantuan bulanan JKM secara serentak di seluruh negara. Penduduk di Kedah dan Perlis dijangka menerima bayaran JKM ini beberapa hari lebih awal. 15 Jun 2026, tarikh penyaluran bantuan sara hidup nelayan. 15 sehingga 19 Jun 2026, tempoh jadual pelaksanaan bagi pembayaran bantuan sara hidup veteran ATM tidak berpencen. 1 Julai 2026, tarikh baharu bagi pengkreditan semua jenis allowance dan pension PERKESO termasuk pension ilat dan pension penakat.
Penyusunan jadwal agihan ini memberikan impak yang ketara kepada kestabilan kewangan isi rumah, terutamanya dalam menyediakan persediaan menyambut Hari Raya Korban. Perkara utama yang perlu diberi perhatian serius oleh penonton adalah peralihan tarikh bayaran atau perkeso, di mana ketiadaan kemasukan dana pada hujung bulan Jun memerlukan para penerima untuk lebih berhemat serta menggunakan simpanan sedia ada sehingga 1 Julai. Selain itu, rakyat juga diminta untuk bersiap sedia dengan kemungkinan adanya beberapa pengumuman tambahan atau kejutan insentif daripada pihak kerajaan dalam masa terdekat, memandangkan terdapat beberapa kertas cadangan bantuan baharu yang masih belum disahkan status kesahihannya. Kesimpulannya, bulan Jun 2026 menyaksikan penyaluran 5 skim bantuan utama iaitu SARA, Budi Diesel, Bantuan JKM, Allowance Nelayan dan Veteran ATM mengikut fasa tarikh yang ditetapkan, manakala semua bayaran perkeso dianjak ke tarikh 1 Julai. Tindakan susulan yang perlu anda lakukan selepas menonton video ini adalah mencatatkan tarikh-tarikh penting pengkreditan tersebut agar tiada urusan pembayaran komitmen keluarga yang terganggu. Pihak kami ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua penonton. Sila kongsikan maklumat jadual rasmi ini kepada komuniti terdekat demi manfaat bersama. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.